Bertemu kembali dalam rutin Awani yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah menyarankan umat Islam di negara ini untuk berusaha mengukuhkan permuafakatan dan memantapkan jalinan ukhuwah. Saranan itu disampaikan baginda pada majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan 1438 Hijrah. Tindak lanjut, kita bersama dengan rakan setugas Ashraf Hasnan di Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang Maib. Ashraf? Baiklah, terima kasih rakan setugas dari Bukit Kewangan, Kuala Lumpur, lintas langsung dari Maib Serdang. Seperti yang dikatakan, selesai sudah majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan 1438 Hijri, di mana Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah sudi perkenan untuk mencemaduli menghadiri majlis pada hari ini. Dan dalam titah ucapan, baginda menyarankan umat Islam di negara ini untuk berusaha mengukuhkan permuafakatan dan memantapkan jalinan ukhuwah, di mana baginda menyatakan bahawa usaha meningkatkan kemajuan ummah tidak akan berjaya jika umat Islam terus bertelagah dan berpecah. Apa kata kita dengarkan sedikit petikan daripada titah ucapan baginda Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah. Ingatlah bahawa segala usaha ke arah meningkatkan kemajuan sosioekonomi ummah, memperkasakan urus tadbir hal ehwal Islam serta memartabatkan institusi perundangan dan kehakiman syariah tentunya tidak akan berjaya jika umat Islam terus bertelagah dan berpecah. Umat Islam seharusnya memiliki kebijaksanaan untuk mengurus perbezaan yang terjadi dengan cara yang baik. Baginda bertitah sedemikian dalam majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan 1438 Hijri. Dan jelas baginda semua pihak perlu memberi keutamaan kepada agenda penyatuan ummah dan menjauhi perbalahan sesama sendiri. Dan justru baginda mahu semua pihak mengamalkan adab yang tinggi dan saling menghormati dan juga bertoleransi selain mengasihani antara satu sama lain. Dan pastinya antara lain sambutan pada hari ini juga begitu menarik dan agak menyentuh hati apabila kerajaan hari ini kerajaan Malaysia mengumumkan mengurniakan anugerah khas Ma'al Hijrah 1438 Hijri kepada Allahyarham Datuk Dr. Harudin yang diumumkan oleh Datuk Seri Jamil Khair Bahrom, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Selain itu, tokoh Ma'al Hijrah kebangsaan 1438 Hijri dianugerahkan kepada Ketua Hakim Negara keempat Tun Ahmad Fairuz Sheikh Abdul Halim. Dan pastinya saya akan teruskan membawa liputan dari semasa ke semasa berkenaan dengan sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan 1438 Hijri. Sekian saja dahulu lintas langsung dari Maib Serdang, kembali ke Bukit Kewangan, Kuala Lumpur. Baik, terima kasih Ashraf atas laporan tersebut dan pastinya kita akan mendapatkan laporan lebih lanjut daripada Ashraf sekembalinya ke